menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan subsidi pertimbangan. Can you speak in English? Can you speak in English? Betul, jadi pelbagai bahasa dibenarkan dari bahasa Cina. Hari ini nampak orang yang menentang bahasa Malaysia di Betul, tak menentang. Saya Sepatutnya kita jadi rakyat Malaysia. Sepatutnya kita jadi rakyat Malaysia. Cintakan negara ini. Betul. Ada banyak lagi orang nanya sama saya, kenapa saya bisa ngomong bahasa Indonesia? Karena saya tahu negara Indonesia negara yang kuat. Di tengah ambisi besar Malaysia mendorong bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN, ironi justru pecah dari dalam negeri mereka sendiri. Parlemen Malaysia ribut memperdebatkan soal bahasa Melayu yang dianggap tidak lagi dihargai, bahkan di ruang paling sakral pengambilan keputusan negara yaitu gedung parlemen. Bahasa nasional yang seharusnya menjadi simbol kedaulatan justru kerap tersisir, bercampur aduk dengan bahasa asing, memunculkan pertanyaan mendasar. Jika di rumah sendiri saja bahasa Melayu diperdebatkan eksistensinya, dengan modal apa Malaysia ingin menjualnya ke tingkat regional? Kontras dengan kegaduhan tersebut, sebuah fenomena menarik justru terjadi secara diam-diam di kawasan ASEAN. Bahasa Indonesia, perlahan tapi pasti semakin sering digunakan lintas negara, bukan lewat kampanye resmi, melainkan melalui kebutuhan nyata. Bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa komunikasi yang praktis, mudah dipahami, dan diterima secara organik oleh masyarakat regional, tanpa paksaan politik atau slogan diplomatik. Puncaknya terlihat saat konflik Kamboja-Thailand memanas. Di media sosial, warga Kamboja berbondong-bondong belajar dan menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan pesan, meminta perhatian, bahkan berharap pada peran Indonesia sebagai penengah. Ini bukan sekadar soal bahasa, tapi soal kepercayaan dan pengaruh. Ketika Malaysia masih sibuk memperdebatkan martabat bahasa Melayu di parlemen, bahasa Indonesia justru bergerak sendiri, hidup di tengah masyarakat ASEAN, dan perlahan mengambil peran yang sesungguhnya. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. Malaysia mesti, dan kita tahu bahawa orang nak tengok bahasa Malaysia ini bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa kita mesti nak tukar pula? Ini pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Pelbagai itu ialah dalam arti kata pelaksanaan. Tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi, dan kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Antara bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia. Ni, itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah, Arau, jawab saja. Ya atau tidak. Soal senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat, kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul, jadi pelbagai bahasa dibenarkan dari bahasa Cina. Hari ini nampak orang yang menentang bahasa Malaysia di Saya tak menentang. Saya Sepatutnya kita jadi rakyat Malaysia. Sepatutnya kita jadi rakyat Malaysia. baru keluar Cintakan negara ini. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau, Kampa dan juga Raup duduk. Saya duduk. Masa dah habis, semua dah baik. Saya nak last Duduk. Perlembagaan bagi semua orang guna bahasa Melayu dan juga lain-lain bahasa. Duduk. Pengacau dia mengacau. Duduk. Ending. Arau, habiskan. Okey. Saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi dan juga Menteri, dan saya menyeru supaya rakyat Malaysia, marilah kita bersatu padu dengan pendekatan bahasa, seni, mematuhi undang-undang. Okey. Ni tak ada apa ni, dah jadi bergaduh kita sekarang. Okey. Kalau cuba nak mempertahankan sesuatu identiti. Terima kasih Tan Sri. Tak mereka melupakan bahasa kebangsaan mereka. Inilah contoh yang patut kita ambil. Baik YB, boleh wrap up. Baik, insyaAllah. Jadi saya meninggalkan satu dua perkara lain.
Tapi satu ayat saja tentang kita selalu sibuk mengubah macam dasar diplomasi kebudayaan, cultural diplomatic policy. Tapi apa yang dibuat? Kita tanyakan banyak. Tak ada, tak nampak. Negara jiran kita Indonesia melabur dalam soal diplomatic, culture diplomatic diplomasi. Dan mereka berjaya. Yang terbaru tahun 2024, bahasa Indonesia diangkat satu daripada bahasa UNESCO. Kerana mereka telah bekerja berpuluh-puluh tahun mengangkat kebudayaan mereka. Tapi kita sibuk membuat dasar, tapi pengisian dasar selalu dialpakan. Ya. Cara penting, can you speak in English? Can you speak in English? Cannot. Cannot. Thank you. Kerajaan negeri mempertimbangkan Di mana Prof akan ketuk tongkat sakti ini supaya kerjasama Malaysia-Indonesia ini akan lebih diperkukuh? Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang dia dah cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Kalau di Damansara, mereka juga cakap bahasa Korea. Korea. Kalau di Damansara tu mereka dibesarkan oleh bibit-bibit dari Indonesia. Kawan-kawan mereka orang Indonesia, jadi mereka bercakap bahasa Indonesia. So itu penting. Saya ingat kita kena beranilah buat langkah ini. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar.